Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perhatian kepada semua penerima bantuan kerajaan. Hari ini kita akan membincangkan perkembangan terkini berkaitan dua bantuan utama yang menjadi tumpuan rakyat Malaysia, iaitu Sumbangan Tunai Rahmah atau STR dan Sumbangan Asas Rahmah SARA. Kedua-dua bantuan ini dijangka mengalami perubahan pada masa hadapan dan segala pengumuman rasmi mengenainya dijangka diketahui menerusi pembentangan Belanjawan 2027 yang akan berlangsung pada 9 Oktober 2026. Setakat ini, kerajaan masih belum mengumumkan secara rasmi bentuk perubahan yang bakal dilaksanakan. Namun berdasarkan hala tuju semasa kerajaan, terdapat kemungkinan proses penambahbaikan akan dilakukan bagi memastikan bantuan diberikan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Perkara ini selaras dengan usaha kerajaan untuk meningkatkan keberkesanan sistem bantuan sosial dan memastikan setiap peruntukan sampai kepada kumpulan sasar yang layak. Antara persoalan utama yang sering ditanyakan ialah sama ada STR akan diteruskan pada tahun 2027. Berdasarkan pelaksanaan bantuan sebelum ini, STR dijangka akan terus menjadi antara bantuan tunai utama kerajaan. Namun begitu, kadar bayaran, kategori penerima dan syarat kelayakan masih tertakluk kepada pengumuman rasmi dalam Belanjawan 2027 nanti. Selain itu, ramai juga ingin mengetahui sama ada golongan bujang akan menerima bantuan tunai seperti sebelum ini atau kekal menerima bantuan melalui kaedah SARA sahaja. Buat masa ini, tiada pengesahan rasmi mengenai perkara tersebut. Bagi bantuan SARA pula, program ini dijangka akan diteruskan memandangkan ia merupakan antara inisiatif penting kerajaan untuk membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan asas. Persoalan yang masih belum terjawab adalah sama ada kadar bantuan sedia ada akan dikekalkan atau ditambah baik pada tahun hadapan. Penggunaan MyCAT sebagai medium penyaluran bantuan SARA juga dijangka diteruskan seperti yang dilaksanakan ketika ini. Selagi kad pengenalan mempunyai chip yang berfungsi dengan baik, penerima boleh menggunakan kemudahan tersebut untuk membuat pembelian di premis yang mengambil bahagian. Apa yang pasti, sebarang perubahan berkaitan STR dan SARA hanya akan diketahui selepas pembentangan Belanjawan 2027. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak mudah mempercayai khabar angin atau maklumat yang belum disahkan. Bagi bantuan lain seperti bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM, masih belum terdapat sebarang maklumat rasmi mengenai penambahan kadar bayaran atau pengenalan bantuan baharu. Namun perkara tersebut juga berkemungkinan disentuh dalam pembentangan belanjawan akan datang. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kerajaan lebih cenderung untuk menambah baik bantuan sedia ada berbanding memperkenalkan terlalu banyak bantuan baharu. Pendekatan ini dilihat mampu memudahkan pengurusan bantuan serta memastikan peruntukan kerajaan digunakan dengan lebih berkesan. Justru, penerima bantuan disarankan untuk terus mengikuti perkembangan semasa dan menunggu pengumuman rasmi yang bakal dibuat pada 9 Oktober 2026. Tarikh tersebut dijangka menjadi penentu kepada pelbagai persoalan mengenai kadar bantuan, kategori penerima serta hala tuju program bantuan kerajaan bagi tahun 2027. Sama-sama kita nantikan pembentangan Belanjawan 2027 dan melihat apakah bentuk bantuan yang akan diumumkan untuk rakyat Malaysia. Terima kasih kerana menonton. Semoga perkongsian ini bermanfaat dan membantu anda memahami perkembangan terkini mengenai STR dan SARA. Terima kasih dan jumpa lagi dalam video seterusnya.